Dulu kalau tak puasa, orang malu. Sekarang bangga jadikan konten. Dulu kalau orang bukan Muslim, mereka hormat bulan puasa. Mereka makan sorok-sorok. Mereka faham orang lain tengah haus, tengah lapar. Tapi sekarang, bukan setakat tak puasa, siap buat konten lagi. Hari tu aku duduk dekat food court. Dah masuk tengah hari, ramai yang keluar lunch break. Aku pun tengah tunggu kawan sambil tengok sekeliling. Masa tu, aku nampak sekumpulan lelaki muda duduk satu meja. Bukan Muslim kot. Aku fikir macam tu. Tapi bila salah seorang dari mereka tiba-tiba cakap, "Weh, rekod, rekod." Aku nak tengok brader belakang tu punya reaction. Aku mula rasa pelik. Aku toleh ke belakang. Seorang pakcik cleaner berdiri tak jauh dari meja mereka. Muka dia letih. Baju dia basah peluh. Dia tunduk, sapu lantai perlahan-lahan. Masa tu aku dengar gelak kuat dari meja budak-budak tadi. "Weh, dia tengok weh. Ha 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 ha." Padan muka, puasa tapi kena tengok aku makan burger. Aku rasa geram. Aku rasa nak tegur. Tapi aku tahu, manusia kalau dah tak ada rasa malu, tegur macam mana pun dia tak akan faham. Aku teringat arwah ayah dulu. Ayah ada kencing manis. Tapi seumur hidup dia, aku tak pernah nampak dia jadikan sakit sebagai alasan untuk tak puasa. Kalau dia perlu makan ubat siang hari, dia akan makan cepat-cepat, sorok dalam bilik. Kalau dia kena minum air sebab doktor suruh, dia akan minum jauh dari kami. Bukan sebab malu, tapi sebab hormat. Tapi sekarang, bukan setakat tak puasa, siap buat konten, siap gelak bila tengok orang yang tengah haus dan lapar. Alah, kalau iman kuat, takkan tergoda tengok aku makan. Kalau betul tak salah, kenapa kena tunjuk? Kalau betul tak salah, kenapa rakam muka orang yang puasa? Aku bangun, tinggalkan food court. Masa aku lalu depan farmasi, aku nampak kapsul aman. Aku beli satu. Aku teringat ayah. Kalau dulu ayah ada benda macam ni, mungkin dia boleh kawal kencing manis dia lebih baik. Mungkin dia tak perlu tahan sakit sorang-sorang. Tapi sekarang, semua tu dah terlambat. Aku genggam botol tu kuat-kuat. Aku tak boleh ubah masa lalu. Tapi aku boleh pastikan orang lain tak ulang silap yang sama. Moga kita semua tak jadi manusia yang hilang rasa hormat.